memang smooth saja motor ni nak buat pusingan U-turn, balance semua ni. Kita baru aja masuk dalam kawasan trafik sibuk, bersusun kereta, tapi adventure bike ni mampu celah dengan selamanya. Walaupun rupanya agak bulky, bila ride rasa banyak ringan. Kalau guna daily dalam KL yang senantiasa sesak tu, jangan risau, anda mampu mengawal motor ni dengan jaya ni, InsyaAllah. Okey, sekarang kita cruising santai, angin santai, view depan clear. Ni kalau dia bawa naik karak ni geng, memang syahdu. Alang-alang perut dah start pagi ini, baik kelemang toki lah. Kepala dah terbayang lemang panas dengan ayam goreng. Lepas test ride ni confirm cari pot makan tu.